Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Shah bin Abdul Rahim daripada Attack Melaka. Saya berkhidmat sebagai Ketua Bahagian Kekasan DAI di Attack Melaka. Khusus ini berkaitan dengan Advanced Stamping Design. Dia melibatkan pembelajaran dari segi desain alat tekan, bermula dengan sketching lah kan, kemudian design, kemudian kita ada perbincangan daripada proses ke proses lah, daripada trimming, forming sampailah ke bending lah. Kemudian kita pergi ke bengkel untuk kerja-kerja fabrikasi, dan esok insyaAllah kita akan buat proses assembly lah, dan seterusnya kita akan test kita punya die. Untuk penambahbaikan di masa hadapan adalah bagus kalau die yang dihasilkan tu adalah progressive die dengan station yang lebih daripada 2 lah, supaya kita lebih terdedah dengan proses seperti forming dan bending, supaya kita dapat merasai pengalaman yang sebenar dalam proses pembuatan die yang melibatkan forming dan bending. Terima kasih GMI. This is German Malaysian Institute. It is all about applied science. The rest is technology.